Assalamualaikum guys. Bersama lagi dengan Abah. Hari ni kita nak makan syashuka. Kita makan dengan roti sourdough. Ni, roti sourdough. Roti sourdough ni. Roti sourdough sedap Roti sourdough antara favorite roti Abah Jalon ni. Ni syashuka. Okey, ni cara dia kita hidang. Okey guys. Nampak tak? Okey, ni plate Abah Jalon. Kita tak tepi dulu kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kita ada dipping je. Ya, kita makan dengan cicoh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Allah Akbar. Dia makan nasi pun tengah apa? Enggak. Jadi daging. Jadi isi ayam. Jadi ada telur. Dan rasa dia paste tomato lah. Dia paste tomato. Oh, tak bah. Nampak kat bocah ni. Tepung bagi roti sourdough. Tu kelebihan roti sourdough. Roti sourdough ni apa nak dia padat. Yang tu apa je minyak tu sekali kita apa je nak makan roti ke apa whole grain gitu. Tapi sourdough ni lagi padat. Lagi baiklah untuk kesihatan kita. Nampak dia pun payah. Tak. Apa teman baca makan. Oh, sedap bah. Ni kalau terang. Tak. Rasa nak rasa pelik dah. Kita akan rasa tu ada. Kita letak lah. Macam selera kita orang Melayu ni nak pedas, tak cili, letak dalam sup. Sebenarnya dia macam tu je. Bapak dia makan, tak harap makan.